Ini adalah segitiga saya. Segitiga saya tak tahu bentuk dia macam mana, tapi dia mempunyai ciri-ciri yang dia akan sebut. Okey, sekarang segitiga. Segitiga ni katakan saya labelkan dia sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai Z. Kita faham bahawa segitiga sudut dia ialah hasil tambah ketiga-tiga sudut pada setiap bucu ialah 180. Dia suruh kita bentuk persamaan linear. So kat sini kita dah dapat satu markah. Ini adalah pengetahuan umum yang kita tahu. Okay, kita baca balik soalan. Segitiga mempunyai ciri-ciri berikut. Okay, sudut yang paling besar. Kita rasa sudut yang paling besar berapa? Ini segitiga suka hati yang saya buat. Okay, kalau mengikut rajah ni katakanlah Z. Z ni paling besar. Sudut yang paling besar saya labelkan dia sebagai Z ialah 20 lebih tambah 3 kali ganda sudut yang paling kecil. So saya labelkan yang paling kecil ni ialah X. Z paling besar, X ialah paling kecil. 3 kali ganda daripada yang paling kecil. So 3X. Dan lebih daripada hasil tambah sudut yang lain. Okey, bermaksud dekat sini Z juga. Dan ni maksudnya merujuk kepada Z tadi juga. Dan 15 lebih bermaksud tambah. Hasil tambah 2 sudut yang lain. 2 sudut yang lain tu apa? 2 sudut yang lain tu merujuk kepada Y dan Z. So Y dan X yang lain. Maksudnya Z kita dah rujuk kepada yang paling besar. So Y tambah X. Ataupun Z sama dengan 15. X tambah Y pun boleh. Tak kisah kedudukan dia sebab dia tambah. So sini kita dapat satu markah. Sini dapat satu markah. Sekurang-kurangnya dekat sini awak akan dapat satu markah free. Sebab awak dah sedia maklum bahawa jumlah semua sudut ialah satu markah. Yang penting kita berani nak buat. Apa yang kita tak suka dekat sini untuk persamaan serentak ialah pecahan. Okay, pecahan ni kita kena mudahkan dia supaya lebih simple. Ini darab Y, ini darab Y, ini darab X, ini darab X. Samakan penyebut bawah. So Y tolak X per XY sama dengan 2. Y tolak X sama dengan 2XY. Sekarang dah jadi satu baris. So mudahlah kerja kita. Okey, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okey, modify persamaan 1. X sama dengan 3 tolak Y. Nak ambil X pun boleh, nak ambil Y pun boleh. Okey, masukkan persamaan 3 dalam persamaan 2. Tak boleh masuk dalam persamaan 1 sebab 1 kita dah guna untuk jadikan dia 3. So Y tolak X kita ialah 3 tolak Y. 2X kita ialah 3 tolak Y dan Y. Okey, bawa mai depan. Y tolak 3 tambah Y. 2Y tolak 3 6Y, 2Y kuasa 2. Susunnya jadi persamaan kuadratik iaitu samakan dengan kosong. Untuk kes ni kita kena guna formula. Kita tak boleh guna kaedah pemfaktoran. Kalau kita tekan EQN kita akan dapat point. Kalau dapat point kita mesti guna formula. So A sama dengan 2, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 3. So Y sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC. Y sama dengan negatif 4 tambah tolak negatif 4 kuasa 2 tolak 4 A2 C negatif 3. Masukkanlah dalam formula ni elok-elok. So 2 tolak 2. So awak tekan kalkulator, tambah tolak, tekan yang dalam kurungan tu sebiji-sebiji, tekan yang ni yang saya hijaukan ni. So awak akan dapat set 40 per 4. So Y yang awak akan dapat ialah 4 tambah 2. So awak akan dapat 2.581. Okay, Y negatif pula. Akan dapat Y sama dengan negatif 0.5811. Ini untuk Y. So macam mana nak dapat nilai X pula? So X sama dengan kita guna yang patah balik yang persamaan 3 tadi tu iaitu 3 tolak Y. So Y kita dah dapat tadi.
X kita dapat ialah 0.4189. Satu lagi X ialah 3 tolak Y ganti dengan so, akan dapat X sama dengan 8, 1.